Okey, sekarang kita nak masak ayam masak merah ya. Ayam masak merah, barang-barang tumisan sama je. Daun pandan, serai, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Kita ambil keluar juga. Warna coklat bagi dia wangi. Kalau siapa-siapa tak percaya, buatlah macam ni. Tengok wangi sangat. Okey, kita masukkan daun kari dengan bawang. Untuk tumis kita guna bawang sikit sahaja pasal kita nak masuk bawang blender. Ni kuah ni kita masak untuk 60 ketela. Banyak orang suka ayam masak merah pasal kita punya macam ala kunduri. Ya, first time saya belajar dekat mak saya. Okey, mak saya punya bahan lain sikit. Saya punya bahan lain. Saya tengok ni macam kita makan kat kunduri lah. Sebelum saya buka resipi ayam bawang, semua orang suka ayam masak merah. Okey, kita masukkan halia 1 sudu. Kita bagi halia tu masak lebih sikit. Dia kalau tak jadi warna coklat, dia tak ada wangi. Mesti ada wangi. Ni ada cili 2 ya. Cili pedas dengan cili tak pedas. Kita masukkan ni rempah 2 sahaja. Lepas tu kita masukkan tomato puri penuh ya. Okay, lepas tu kita masukkan garam. Lepas tu kita masukkan cili blender ya. Cili blender ni tak pedas. Okey, lepas tu kita masukkan gula. Kita masukkan sekilo ni. Lepas tu kita masukkan sos cili setengah botol. Masukkan bawang yang kita dah blender. Satu setengah cukup. Kita campurkan bawang tu pasal kena bagi kuah dia pekat. Okey, semua bahan sudah masuk. Sekarang ni kita akan tunggu dia sampai dalam pukul 9.30. Sekarang pukul 7.30. Okey, 9.30 dah siap dah. Kita kena tunggu dia pecah minyak dalam pukul 9.30.